Oh, sambal hijau Ha. Oh, ni pedas tak? Pedas-pedas manja je. Kita bagi pucuk ubi rebus, bumbu rendang dengan rendang. Sayur nangka ni bukan ada nangka saja, ada kobis, kacang panjang sekali. Ini set jimat rendang. Set Dapat jimat, free air, teh ais atau sirap ais. Dia sebab nasi padang mesti kena meriah makan banyak kan? Betul. Mana lagi? Kita bagi dia lambut lah. Ini nampak macam pedas ni. Ni pedas bang. Abang makan babat tak? Babat tu apa Babat ni perut lembu. Perut lembu? Boleh. Kita bagi ayam pop, kita goreng sekejap. Ni kuah putih dia. Bukan ni je tau, tambal merah ni dapat pucuk ubi rebus. Ini ayam pop. Ini keropok jangit. Jangit? Kulit lembu. Tak pernah ni, first time try ni. Nyeram dengan kuah gulai ayam. Dengar tak dia bunyi meletup-letup? Ini dia punya rangup kan? Satu kedai boleh dengar tau. Terung belado. Kat dalam dia ada tempe, ikan bilis. Tengok dia punya paru ni. Boleh tahan besar. Betul-betul rangup ni. Dia punya dendeng belado merah menyala. Ini bukan main-main. Betul-betul pedas ni. Kau makan tak babat? Berlemak. Ada pedas-pedas kat ujung. Sedap bau rempah dia. Daging dia lembut. Sedap ayam pop ni. Bila kau dah campur semua, barulah dia rasa lemak, manis, pedas. Ini dia set jimat. Banyak portion tau. Macam rendang raya. Kau dia lah air, ais jeruk ni. Masam-masam, manis-manis. Boleh hilangkan kau punya rasa pedas tu. Paling autentik, nombor 1 kat Malaysia. Yang betul lah kenapa dia claim nombor 1 kat Malaysia. So bagi itu memang sedap.